Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Osman bin Abu Hassan. Saya berasal dari Negeri Sembilan. Sebelum masuk ke ILP Kota Kinabalu lah, ya. Saya telah bertugas di Hivia Board Berhad, sebuah syarikat di kampung saya jugalah, iaitu syarikat membuat particle board, iaitu kilang pemprosesan kayu lah. Saya bertugas di sana tidak lama, lebih kurang 7 bulan sahaja. Selepas convocation lah, selepas saya convocation dari UiTM, barulah saya berjinak-jinak lah, memohon masuklah ke dalam perkhidmatan awam. Sebulan selepas itu, saya ditawarkanlah untuk menghadiri temu duga di Putrajaya lah masa tu. So selepas temu duga, difahamkan, keputusan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan. Selepas hari raya, terus dapat surat tawaran lah, kan? Surat tawaran. Saya pun teruslah pergi lapor diri di Putrajaya, kan? Bila sampai di Putrajaya, perasaan tu kita tak ada perasaan apa lah. Saya memang jenis orang yang sentiasa bersedia lah. Masa tu mak saya tanya, macam mana kalau dapat di jauh, kan? Saya cakap memang saya akan dapat jauh. Okay, saya akan dapat jauh lah, dia kata. Mesti sabar ni, saya cakap. Betul lah, apabila saya dapat surat tawaran tu, memang betul-betul saya telah ditawarkan di Sabah lah. Semasa di Sabah, banyak pengalaman lah saya di Sabah ni. Semua orang pun tahu, kalau warga LPKK ni memang tahulah. Tidak ada kenangan pahit saya di sini, semuanya manis-manis belaka. Tidak ada saya pernah bergaduh ke, tak ada. Rasanya tak ada saya marah orang di sini. Sebab apa? Warga LPKK ni semuanya bagus-bagus lah. Kita kerjasama sangat erat. Kerjasama kita sangat erat. Apa-apa program kita buat confirm, tip-top lah. Kalau dari segi di luar, saya seorang yang suka berjalan. Setiap minggu saya akan keluar lah daripada ILP ni. Seluruh Sabah dah pergi. Tak kira lah naik kereta ke, naik motor ke, mana-mana lokasi confirm. Bolehlah tanya jalan-jalan kerusuk mana, kan. Daripada KK ke Tawau, Sempurna, Lahad Datu, Sandakan, termasuklah Labuan, Lawas, Miri. Ucapan saya lah untuk LPKK ni, untuk warga LPKK lah, teruskan perjuangan kalian di sini. Di LPKK ni satu tempat kerja yang best lah. Kekalkanlah kita punya momentum, iaitu kerjasama erat antara sesama rakan staf dan juga keluarga-keluarga kaki tangan lah, kan. Tingkatkan kualiti kerja, kerjalah dengan ikhlas lah, ikhlas. Jangan kita harap apa-apa balasan. Kita kerja je, insyaAllah Allah akan bagi kita punya rezeki tu dengan mudah lah, kan. Saya haraplah semua staf LPKK akan terus maju dengan kerjasama yang baik, dengan kepimpinan yang sangat baik. Kita teruskanlah. Itu sajalah daripada saya. Saya harapkan semua warga LPKK terus maju jaya lah, dengan kepemimpinan yang baru. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.